God and the prophet both want. Just let me talk to Note. I can explain. Woi. God don't hear. Woi, jangan apa-apa dengan pakcik saya, woi. Woi. Welcome to Udin Channel. Assalamualaikum guys, korang bersama dengan Udin Channel yang terpaling comel dekat atas muka dunia ni. So video kali ni aku akan sambung video Outlast part 2, yang mana part 1 punya ada yang komen untuk minta part 2 punya. So hari ni aku dah upload part 2 punya. Terima kasih mana-mana yang support, terima kasih mana-mana yang dah komen aku punya video. So mana-mana yang tak tengok lagi part 1, korang boleh tengok dekat YouTube channel aku yang ni, korang boleh tengok. So mana-mana yang dah tengok aku punya video, korang boleh bagi feedback okey atau tak. Mana-mana yang tak subscribe, korang boleh subscribe dekat bawah tu, kat bawah korang boleh tekan subscribe, korang boleh tekan share and tekan like. Yes, kurang-kurangnya like dalam 100 ke 200 lah, nanti aku akan upload video baru. Okay guys, terima kasih mana-mana yang dah support saya, terima kasih mana-mana yang dah bagi saya sokongan, terima kasih sangat-sangat, saya appreciate. Terima kasih sebab share saya punya YouTube dekat kawan-kawan korang. Okay guys, tanpa membuang masa, mari kita mulakan game Outlast kita yang part 2. Anywhere but here. Okay, jugrak. Okay, kita sekarang dah jumpa kita punya bini. So kita berlari-lari bersama-sama bini kita. Kenapa? Perut dia sakit lah. Kenapa Zubaida? Apa? Alah. Pirit pin. Alamak, tem-tem ni pula senggugut. What's happening here? You were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here. Tem ni pula ada pirit pin, kenapa? Tak boleh esok ke? Tunggu selamat ke? Zubaida, cepatlah Zubaida. Orang tu mengejar kat belakang ni Zubaida. Diorang datang. Cepat Zubaida. Lari. Alah, susah lah jaga perempuan ni. So sweet. Pegang-pegang tangan, so sweet. Dukunglah dia, berat lah. Dia gemuk. Dia dalam kesakitan, kau dukunglah dia. Apa punya suami ni. Kita suami dayus. Gerak. Pegang tangan. Oh sweet ni. Dah lah cantik lawa. Damn. Stay back! Dah. Fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. God, no! No! Aduh. Zubaida. God wants Oi, no! Zubaida diperkosa guys. Dalam Zubaida. Oi, Zubaida kena perkosa oi. Ini apa benda? Ini apa benda ni? Apa binatang yang menjilat kaki kita ni, ya Allah? Wait! No! For fuck's sake! Oh, apa yang gairah sangat perempuan ni, ya Allah? I'm gonna share my love with the Father. My
Motherfucker! Nervous first time jadi laki. God doesn't love you. Not like I do. Oi! Oi! Alamak. Ai. Yes, Nham nham. Odium. we have, mother. Ni laki ke perempuan ni? Ya Allah, pening lah I korang. think I'll see you again. Laki perempuan ni. Ah, jangan. Ha. Jagi. Kena jilat laang. Itulah tu. Kena jilat. Yudin kena. Rasa masin tak pipi Yudin. Ai. Bukan masai, masam. Shit! Lynn! Sepeda. Hai. Sepeda. Allah. Jesus, God! Oh. Fuck were they? Tu aku cakap susah cakap perempuan ni. Gerah. Called Lynn Beda? mother. It's not just a cult. It's two Tak, sons. Zub, bini kita pregnant lah guys. Bini kita pregnant. Oh, siapa pula tu? Oi! Oi, dia boleh bergerak ke? Allah. Ya bang, kenapa bang? Ciao lu. Kau so. Mak kata welcome back. Jangan carut-carut tolong Carut-carut siap Ha. Boleh keluar. Oi! Dekat depan rumah kita. Alamak. Bukan atas katil, bawah katil dek oi. Cepatlah. Cepatlah. La ilaha illallah. Aku tak pandai lah nak sorok bawah katil. Laju je dia. Bla. Ciao. Kita jiga-jiga dia. Oi, flashbang. Kat sekolah? What the hell? What the hell? Or I'm out of my fucking mind. Kat mana pula ni? Kat sekolah pula ni. At Azrael saya tolong pergi tengok kau. Dia nampak jantung akak tak? Rasa teacher kata pasal Waidah tadi. Saya rasa dah kena rebat ke dengan alien tu. Music class. Ha! Main muzik dulu. Apa pula kamera rosak ni? Apa benda ni? Apa ni? Chimon tolong ni. I'm sorry, I have to do this. You should have code. Apa ni? Curve meet. Aduh, dah nampak dah kebodohan aku bersih speaking ni. Alamak. You should have help me. Jesus forgive me. I don't know what to do. I'm so sorry. Jessica ni siapa pula ni? Skandal lama kot. Tak tahulah. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. Okay, anak-anak. I'm so Nyanyi sorry. bersama papa. It's okay. I remember I'm this. sorry I have to do this. Nak pergi mana pula ni? Tok pintu dulu. Jam. Jessica ni siapa ni? Oh, ni ada pintu dah. Assalamualaikum. Ni yang malas ni. Jap. Here, I thought this could be worse. Sabar jap.
Okay. Mana-mana yang rasa sakit jantung tu tolong behave sikit. Behave sikit. Ni confirm ada kejar-kejar ni. Kau tengok jap. Sabar jap. Sebab dia lapang lepas tu dia straight. Lepas attack Baik di. Baik. Cikgu? Cikgu. Cikgu. Jessica mana cikgu? Dia kejar. Oi. Cikgu? Masuk sini? Tak. Cikgu? Oh sini. Tutup pintu dulu. Safety first. Mana bateri? Oh, tengok cerita. Bateri. Hai. Bateri pun boleh sendiri nah. Reload lu. Sekejap. Cikgu? Mana cikgu tadi? Hilang dah? Ni ke mana kau ni? Ni. Bateri pun cari sendiri nah. Banyak pula dia bagi bateri Padu ke? Dekat dalam tandas kau ada bateri. Biasa. Ni? Banyak bateri tu tanda tidak baik tu di. Ya. Nak pergi mana pula ni? Ni. Cikgu? Kejap cikgu, kejap Jessica. Aku tak tahu nak cari mana satu ni. Apa benda ni? Aku tak nampak apa-apa ni, ya Allah. Pagar tu buka sendiri kau. Apa hal ni? Kat mana pula ni? Kita kembali balik kat tempat ni. Banyak betul ujian dia. Kejap sekolah, kejap. Lah ni siapa pula ni? Main apa ni Yudi? Main game Outlast. Outlast 2. Main game Outlast 2. Not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Baiklah, diorang tolong. Who are you? Tanda My name's Ethan. Outlast 2. What I mean? Okay, apa nama pakcik ni kita nak letak? And which side are you on? Zaid lah, Zaid. Pakcik Zaid. Kill you. I've been talking Seen now. too much to Answer. keep faith. Talking You're now. not one of those other ones. The Pakcik Zaid ke? Pakcik Zaid. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain when pressed himself in my Letak hand. nama nyala. She Nyala. Zahid ni baik ke? Zaid ni baik, saya rasa. Zaid ni baik. Yes. Zaid ni baik. Asal kita macam pening kepala dah ni. Okay. Kap. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. No, tangan Lepas saya pendek beng. Talk my whole life. Pakcik Zahid punya bulu tangan ni bapak lebat ni. Sorry. Your Oram. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Tengok ni bulu dia. Oram. What do you know? Lebat. You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Mister, just tell me she's okay. She's fine. Lebat. Oh, thank God. Oh, Lebat. and God bless you. Seksi. Come on,
get you inside. Hai, Pakcik Zahid ni dah buka pintu tak tahu nak tutup. Oh, hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. Jangan zoom bang. Ai, salah ke? So head down to root cellar. Zoom sikit banyak apa. There. You can hide till you're fixed up. Oh, Pakcik Zahid ni baik lah. Yes, Pakcik Zahid. It's alright. You just relax here, I'll keep you safe. Oh, dia pendek. And heal. Ethan's Hey, gonna treat you Can right. carry more. Macam mana kita nak tengok barang kita? Oh, sleep. Kita sleep dulu. Tidur dulu. Ui, tidur tempat-tempat kotor macam ni baik bapak. Kalau aku tak tu. Tak tidur tu. Tidur dulu. Amanah. Papa dah. Mananah. Pecik! Coming. Siapa pula menjerit ni? I ain't hiding nothing. Righteousness cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. Siapa tu guys? Papa's gospel. I copied him 100 times. If I Siapa? knew where the outsider was, Prophet don't need your help. Ui, oh ni. So interrupt me. Not questions even now, other heretics. Tu ni siapa weh? God will guide. I ain't a hurt. Weh. Weh. You sinned when you denied the prophet, your daughter. You sinned since to deny. Kasiannya Pakcik Zahid. Just let me talk to Oi, Pakcik Zahid. Hey. Know where the outsider is. His seed begat the enemy. God and the prophet both want Just his let me talk to blood. Note. I can explain. Weh. God don't hear. Oi, jangan apa-apa dengan Pakcik Zahid weh. Oi. Be still. Take your penance. God loves you. God loves you. Weh. Oi. Kau nak buat apa? Oi. Adamites the devil. Bapak kau ngajar dia ni. I hope you find your daughter. Weh, Pakcik Zahid mati weh. Pakcik Zahid. Me up to her. God, even though she... Pakcik Zahid, Thank you. arwah baik orangnya. Itulah orang baik orangnya. Tak apa. Dengan ini saya akan menuntut bela. So okay Pakcik Zahid. Saya akan menuntut bela untuk Pakcik Zahid. Muah. Mana kau? Kurang ajar. Ni apa benda? Somebody there will know where they've taken Lynn. Oh, macam ni. Oh, ni pendek cerita. Oh, ni bateri. Okay, faham. Kau Udin. Akak sedih Yudin sempat kau Yudin. Akak sedih. Udin sempat kau Udin. Tak apalah, kiss sikit. Sejak bila pula aku tengah tap. Nak ke mana kot ni? Mana ni? At Azrain itulah tu. Nak makan pun tersedak ni. Sorry. Kena ikut air ni kot. Oh yes. Berenang lu. Oh, muka dah basah. Berenang. Aduh. At Cimon nak sikit. Akak baru masak nasi. Lewat petang dah ni. Aduh. Ada makcik.
Ada makcik. Makcik. Tazrin saya pun beli ni kak. Air rumah sewa ni tak okey lagi nak masak. Okay. Let's go. Kita berjalan menuju ke desa. Laju je. No, kena bakar lah. Uish. Dia bakar apa ni? Achimon Kelata masih ada Dia bakar apa guys? Bakar apa ni? Setan ni dia bakar. Setan boleh terbakar, damn. Ui. Apa? Tanduk rusa. Pecik! Tanduk rusa. Oh no. Guys, kalau ada masalah di dunia, janganlah bunuh diri Ini semua bunuh diri ni. Teruk betul lah zaman manusia sekarang. Apa ni? Oh, guna mikrofon. Ui. Oi. Tazrin kadang je kak. Selalu lepas hujan je jadi gini. Oi. Woman's child shall be ripped up. Ui. Shall be ripped up. Dia tarik orang macam tu je. Achimon faham. Dia rakam. Alamak, tak boleh rakam Tu siapa pula tu? Pula dah nak tak nak kena masuk Nak tak nak kena masuk guys. Nak tak nak kena masuk Masuk lu. Nak tak nak kita kena masuk dulu. Benda buat ni. Ui, bapak kejam siap. Kalau kita duduk betul-betul mesti busuk bila tempat tu bersepah mayat. Itu lah tu. Confirm busuknya. Yelah, dalam banyak-banyak benda yang apa ni, dalam dunia ni, benda yang paling busuk adalah mayat orang. Bangkai orang. Diam. Ui. Oh, okay, come. Okay, kita telah melepasi. Siapa pula berlari tu? Siapa ni? Jangan kacau saya bang. Jangan. Pergi tempat lain. Ui. No. Hamidah gantung lagi. Ui. Uti. Mana? Buka. Dah tak luar sangat buka. Okay. Ada orang. Diam. Ada. Suruh. Diam. Uish. Dia pegang parang. Oh, dia pegang parang. Okey. Diorang ni tak ada benda lain ke nak buat? Boleh keluar. Ya.
Alamak, 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 alamak. Oh. Dekat sini, dekat sini. Shh, dia ada. Dekat sini. Halo Ipan. Welcome. The flood will come. Boleh. Cepat. Okey, ngam. Alright, padu, ngam. Pergi mana kot ni? Oh, sini. Okey. Oh, okey. No, dibungkus ni letak atas ni. Oh, damn. Oh, apa ni? Hui, ya Allah, terkejut aku. Oi. Oh, tak heck siap. Seram bai. Tengok sikit. Ingat yang Gerau. Ingatkan dia apa tadi? Hai! Uish, apaan? Ih! Ih, what the heck siap? Oh, tak ada buka. Oh, isinya. Ui, terkejut aku. Bapak tinggi baik benda lah ni. Sumpah, aku kira apa benda lah tadi. Kau ni, buat aku seram lah. Pukul lah. timing makan nampaknya. Salah timing makan apa? Kenapa? Ni darah. Darah warna biru. Ada yang. Lampu apa pula tu? Oh, okey. No, flash. Ui. Mati tu burung. What the fuck was that? Hui. Hujan burung. Oh, damn. Mata tower. There's gotta be another way. Woi, mata sakit weh. Flashbang. Malaikat tengka. Mana? Berlalu tepi ni. Boleh. Malaikat datang ke? Ini bukan setakat malaikat ni. Burung ni jatuh guys. Oh, comel lah burung ni. Wah. Oh, damn. Nampak? Damn. Lah Gigit dari kan? tandi tak sedar kia ampun. Tak sedar. Patut kamu diam je. Comel apa kecen? Macam mana nak lompat ni? Ya. Hei, habis kalau cik jalan tak pernah tak jumpa lah. Mesti jumpa punya. Awam sangat penat lah. Lagi mana kot ni? Sini kot. Mana? Yah. No, slow koyak bang. Oh, rockers. Yeet. Oh, okay. Awak ni. Awak ni je, saya. Tak sihat-sihat lagi ni. Boleh tak malam ni hantarkan dompet saya? Dompet? Okay. Boleh. Oh, slightly. No. Lawa siapa buat ni? Bau. Esok Ana pagi lagi, ya Allah. Sabar je lah, nak buat macam mana. Macam setan. Orang yang. Church? No. Some kind of heretic temple. Ni benda ni anjing ke burung ke? Ada je orang tak boleh tengok Ana senang.
Jap. Fikir jap. Ni nak pergi mana ni? Nak lompat ke? Nak lompat ke? Lompat? Ke tak? Game app tu. Game Outlast. Oh, lompat sini ah. Okay. Yeah. Oh, you. Gerak. Zubaidah? Dengar macam suara Zubaidah ni. Okeylah, bye nak rest jam. Okay, bye-bye. Jessica! Hah? Tadi nampak Jessica. Oh shit. Adriana sini rest will kamu. Thank you for the gift. Semoga ada memudahkan rezeki. Benda ni aku tak nampak apa pun. Ni gimana? Sini. Nak pergi ke mana ni? Dah siapa pula ni? Oh, okey. Oh damn. Assalamualaikum. Siapa ada di luar? Thank you. Semoga awak dimudahkan rezeki. Jap. Betaki tadi. Apa? Thank you for the gift. Semoga awak dimudahkan rezeki. Yep. Dan semoga awak di apa tu? Apa orang cakap tu? Apa tu kenama apa tu? Dan semoga awak dipermudahkan segala urusan awak di dunia dan di akhirat. Oh. Chimon jodoh dah pupus. Jodoh dah pupus. Damn. Akan ada tu jodoh awak tu. Siapa tu? Okay. Mari kita. That might be an elevator. It's up there. Guna elevator. Akhirnya ada juga. Baru cakap. Akhirnya ada elevator. Dia suruh hidupkan generator pula. Ni confirm ada something jadi ni. Confirmnya. Yes. Okay, sampai di situ saja kita bermain game Outlast ni. Yang part yang nombor 2. So kalau korang berminat untuk tengok part yang ketiga, korang boleh komen dekat bawah. Aku akan send part yang ketiga punya. Okay guys, terima kasih mana-mana yang stay tune dengan video ni daripada awal sampai habis. Terima kasih sangat. Terima kasih support audien comel ni yang tak berapa nak comel tapi mengaku comel. Saya sedar benda tu. Saya sedar. Cukup sedar. Okay. Dan korang pula jangan lupa untuk tekan subscribe, tekan butang like, tekan butang loceng dan tekan share. Okay guys. Mana-mana yang tak share lagi video aku, korang kalau korang baik hati korang share lah. Okay. Okay guys, sampai di situ saja. Kita akan bertemu di next video. Okay guys. Thank you. Ciao lu. Okay guys. See you to the next video. Ciao.